Pendaki lelaki jatuh di Gunung Sichuan, China. Aksi buka tali keselamatan berakhir tragis. Sichuan, 25 September 2025. Seorang pendaki gunung lelaki warga China dilaporkan maut selepas terjatuh dari cerun ais di kawasan puncak Nama Perak, sebahagian daripada rangkaian Gunung Gongge di wilayah Sichuan. Mangsa dikenali dengan nama keluarga Hong, berusia sekitar 31 tahun, dipercayai tergelincir selepas melepaskan tali keselamatan ketika mendaki bersama sekumpulan rakan. Kejadian tersebut sempat dirakam kamera dan menjadi tular di media sosial China dan antarabangsa. Menurut laporan media tempatan, insiden berlaku ketika mangsa sedang berhenti untuk mengambil gambar atau membantu mengambil gambar rakan di lereng curam yang diselaputi ais. Dalam rakaman video yang tersebar, kelihatan beliau membuka tali pengikat, berdiri di atas kawasan ais sebelum tiba-tiba tersandung pada krempon, kasut berduri khas pendaki ais, dan tergelincir ke bawah lereng sejauh kira-kira 100 hingga 200 meter. Mangsa tidak sempat menggunakan kapak ais bagi menghentikan gelinciran, dan hilang dari pandangan rakan-rakan sepasukan dalam beberapa saat. Pasukan penyelamat segera digerakkan ke lokasi, namun usaha menemukan mangsa mengambil masa panjang disebabkan keadaan cuaca dan laluan berbahaya. Pihak berkuasa tempatan kini menjalankan siasatan lanjut untuk menilai sama ada terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran peraturan pendakian, termasuk kemungkinan kawasan itu dinaiki tanpa permit sah.